sebelum ini saya memang tidak boleh membaca Al-Quran, dan sekarang ini alhamdulillah atas bimbingan Ustazah Salasia, sekarang saya telah boleh membaca Al-Quran dengan baik, dan pada malam ini telah berjaya untuk khatam Al-Quran bersama sahabat-sahabat yang lain, dan ini merupakan kejayaan yang besar bagi diri saya memandangkan umur saya yang telah lanjut, dan saya sebelum ini rasa sangat berdosa kepada Allah SWT kerana telah dikurniakan umur yang panjang tetapi masih lagi tidak boleh membaca Al-Quran. Dan pada malam ini saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan tunjuk ajar daripada Ustazah dan juga hierarki membolehkan saya boleh membaca Al-Quran dengan baik dan membolehkan saya mendapatkan pahala membaca Al-Quran untuk diri saya sebagai bekalan untuk saya ke alam barzakh nanti. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Ustazah Salasia dan juga Ustaz Zakaria dan juga tim hierarki yang telah membimbing saya hingga berjaya khatam Al-Quran pada malam ini. Juga terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang banyak membantu dan memberi dorongan kepada saya untuk belajar hingga khatam pada malam ini.